you punya account, you punya business konsisten buat live. Okay, live kan panjang, sejam, 2 jam, 3 jam. Video live kita panggil dia sebagai long form punya content. Dan selalunya ketika live kan orang tanya-tanya soalan. Kita kan FAQ juga. So, cara manual download video ni cut. Banyak gila boleh dapat kat sini video. Bila dah cut, kita edit lah. Edit kita letak apa? Subtitle je. Dah cukup. Itu sahaja. Subtitle yang auto generate. Guna CapCut. Settle. Ni kalau nak buat manual. Banyak gila boleh buat. Lebih daripada 20. Siap boleh dapat 30-50 video terus. Satu live. Kalau satu hari ada 3 orang buat live, tak 90 video. Ni cara manual. Tetapi ada cara auto. Cara autonya adalah di dalam aplikasi TikTok ada satu features di mana kalau kita live dekat account A, kita pergi dekat TikTok Studio dekat dalam handphone tu, lepas tu kita klik dekat bahagian live, ada tak? Okey, lepas tu tengok bahagian recording, live recording. Dia akan keluar. Ni ada satu video pernah live sebelum ni. Kalau ada banyak, akan ada banyak video yang live tu. So dekat video live tu, kita boleh tengok senarai dan dia dah auto cut untuk kita. 8 ke 12 video dia auto cut. Daripada video yang dia dah auto cut tu, dia akan pecah-pecah lah. Dia ada banyak lah. So satu video tu ada 40 saat, ada 1 minit, ada 1 minit 20 saat. Jadi dia potong yang dia rasa the best, yang rasanya orang suka based on TikTok punya algorithm. Kan dah power dah TikTok, JMV Max lah, apalah semua tu kan. Kita pakai lah kepala otak dia ni. Sistem ni dah ada. Dia dah pilih kan. Senang kerja kita. Dan prosesnya adalah dengan hanya menggunakan smartphone saja. Kita tap dekat video ni, lepas tu dia akan keluar satu interface, video tu akan play. Dia akan play lah. Okey akak yang ni semua, siapa yang bertanya semua. Tengok part mana yang dia potong tu lah. Dekat tepi ni ada satu button, ada banyak option lah macam nak edit. Kita tekan, kita expand, ada satu part ni dipanggil caption. Kita tekan caption, dia akan auto generate subtitle. Yang bagusnya, apabila kita auto generate, semuanya pakai dalam aplikasi TikTok, generate the caption, apa yang kita cakap tu dah jadi caption dan TikTok dapat baca dan jadikan benda tu sebagai SEO.